Alright guys, seperti mana yang aku janjikan, selamat datang ke review sepintas bersama aku Badik, Core Outdoor and Tactical. Aku ada janji dalam video sebelum ni, aku nak belanja korang unboxing. Ini kipas paling power yang aku pernah review, paling best. Cuma masalah dia harga paling mahal, tapi tak apa. Disebabkan harga dia paling mahal lah, bagi aku nak buat proses unboxing, nak tunjukkan korang langkah dia satu persatu dan juga apa benda yang ada dekat dalam kotak ni. Sampai-sampai dekat aku pun tak faham kenapa aku dapat tulisan Cina macam ni. Version sepatutnya aku pernah dapat yang version dia tulis dalam English, tetapi tak apalah, yang penting belah dalam dia sama. Ini belah-belah sini, yang ini aku faham-faham, yang ini hancur, tapi bolehlah agak-agak. Okey, kotak dia memang betul-betul eksklusif. Kalau kata korang nak buat jadikan hadiah pun, aku rasa memang tak jadi malu. Okey, ini kotak yang berada di dalam sampul dia. The world's #1 portable fan brand. Boleh diperakui lah. Sebab kalau korang tengok dekat mana-mana platform pun jual kipas G-Sulaf paling king. Dan dari sudut review dia aku pernah buat selama ni, kipas G-Sulaf ni dia punya kualiti memang awesome lah. Bermula daripada packaging dia sampailah ke kipas dia sendiri. Alright guys, ini yang belah dalam. Kita nak buka mana dulu Lat lali tamploy. Okey, mari. Dekat kotak ni dia bertulis accessories. Kita buka apa ada kat dalam. Okey, yang pertama kau akan dapat berus. Yang ni berus ni, nampak tak? Betul-betul unboxing. Aku tak pernah buka lagi. Ni berus dia. So kau bolehlah buat-buat bersihkan. Kalau tidak kipas ni, mungkin pembukaan. Kalau macam aku, berus ni sebelum ni aku buat untuk bersihkan keyboard aku. Salah guna? Maybe. Oh well, barang ni dekat tangan siapa ikut dia lah kan, nak pakai macam mana. Yang kedua, kita akan dapat kabel daripada G-Sulaf, USB-A ke Type-C. Ada lagi tak? Ada lagi jajan. Bagus. Seterusnya dapat, ni nak kata apa? Allen key kunci Allen key daripada G-Sulaf untuk membuat maintenance dia. Jadi kita tengok betul ke boleh buat maintenance sikit-sikit. Seterusnya apa dia dalam plastik ni? Oh wow, ini adalah lanyard daripada G-Sulaf kalau kau nak pakaikan pada kipas kau. Untuk bahagian ni boleh juga korang letakkan kat komen. Kalau macam korang dapat kipas ni, korang akan pasang lanyard dia ataupun tidak. Macam aku, kurang lah gemar pasang lanyard, tapi mungkin dia praktikal kan. Lain orang, lain cara. Seterusnya, aksesori yang kita dapat, berus. So berus ni pasang macam mana, nanti kita akan tunjuk. Kemudian kita akan dapat corong. Kalau ikutkan gaya corong ni, berus ni pasangkan dekat sini. Magnetik okay, aku cuba dekatkan. Kalau tengok dalam tu besi, kat sini pun besi sama besi, magnet. Kemudian dapat lagi satu corong. Okay, buh tepi dulu. Ni kipas dia. Okay, kat dalam tu ada lagi satu kotak kecil. Tak nak keluar. Dia tulis juga kat kotak ni, accessories. Buka, ada apa kat dalam? Oh, dapat satu pouch kain. Pouch kain daripada G-Sulaf. Artinya kipas ni kau bolehlah simpan dekat dalam ni. Inilah dia, barang yang kita nanti-nantikan. Kipas paling mahal yang aku pernah review dan set to say inilah paling best. G-Sulaf tersasul G-Sulaf Ultra 2. Kita tengok dulu keliling, hayati bentuk keliling dia. Diperbuat daripada besi, mungkin bukan karbon lah, gaya stainless steel lah kan, ke alloy ke aluminium ke. Untuk on kan dia, tarik ke belakang. So bila kita on kan ni, kau dah boleh pakai kipas. Macam sekarang bateri indicator tunjukkan 35%.
Yang ini dia lain sikit daripada Ultra yang sebelum ni, Ultra 1, sebab kat belakang dia ada lampu, geng. So untuk buka lampu tu, dia ada button lampu kat sini, kita tekan, jadi dia akan keluar. So lampu 1, 2, 3, 4, 5, habis. Ada 4 lampu. So terah ke tak? Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang keempat ni lampu SOS tau. Habis. Okey, lampu dia kita dah tutup. Kita pergi ke kipas dia. Untuk onkan kipas, kita kena tekan sini. Dia dah start on, dan bila dia on, speed dia adalah cuma 1 sahaja. Dan kita scroll untuk kita naikkan. Kalau kita scroll laju-laju pun boleh, buka sampai 100. Bila 100 ni dah keadaan bising sikit lah. Aku yakin mikrofon aku pun dah mula terganggu. Nak tahu 100 ni kuat tak kuat? Lamba. Itu kotak besar ni, aku nak tengok dia boleh tak tiup. Dia cuma mampu menggegarkan. Yang kotak besar ni dia tak mampu buang. Oh, boleh pelan-pelan. Kuat lah. Sekarang kita nak tunjukkan pemasangan aksesori. Ini contoh corong pertama tadi, letak, melekat. So apa? Dia magnetik. Letak, automatik melekat. Begitu juga dengan yang corong ni, letak, melekat. Kira corong ni kau boleh guna untuk kau membersihkan lah, sambil dia tiup angin kan. Kipas ni, geng, kapasiti bateri dia adalah 9000 mAh, besar. Cocok type C kat sini untuk charging. Kalau kosong lah kata bateri, kau nak charge penuh dalam 2.5 jam. Penggunaan pula, kalau kau guna hardcore, 1.5 jam saja. Tapi kalau kau guna man-man, relax-relax, boleh pergi sampai 25 jam. Itu dia unboxing, review secara ringkas berkaitan dengan Jisoo Live Ultra Fan 2 ni. Korang kalau ada pengalaman ataupun pendapat, jangan lupa letakkan dekat komen. Show your support, tekan button like, dan kalau sudi, bolehlah sharekan video ni kepada jiran-jiran ataupun rakan-rakan masjid. Ciao.